Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambungkan mempelajari ilmu nahu. Jadi dalam kitab kita Matan Al-Ajurumiyah, kita baca dah di awalnya sampai kepada wa hurufil khafdi. Pada EP yang ketiga tu. Kita baca sikit lagi. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi dengan dengan huruf yang membaris di bawah. Huruf yang dibaris di bawah. Apa huruf yang dibaris di bawah? Iaitu huruf khafa. Dia kata huruf khafa. Huruf khafa dipanggilkan huruf khafa ni daripada ulama Kufah. Khafa daripada ulama Kufah. Kufah itulah ulama Kufah. Jadi ada ulama Kufah dan ulama Basrah. Jadi khafa daripada Kufah lah. Di sini kita tengok wahia dan bermula iaitu huruf khafa tu pertamanya min. Min ni pertama huruf khafa. Wa ila, wa ni harf ataf. Jadi ila ni lah ada nak ni. Min seka ila. Wa an lah yang di nak. Ala fi rubba al-ba'u. Ni al-ba'u di atas ni. Al-kafu ni al-kafu wal lamu wa huruful qasami. Huruf qasam insya-Allah lah. Pada EP yang kelima kita nak bicarakan huruf qasam. Jadi malam ni kita bicarakan huruf khafa saja dulu. Jadi huruf khafa ni kita tengok di sini. Ni. Ni isim. Isim ni terbaginya al-khafdi. Kasrah di akhir. Kasrah di akhir. Panggil akhir dengan kasrah lah. Akhir dengan kasrah. Akhir dengan kasrah. Tanwin, ada tanwin pada kelimah. Apabila ada tanwin pada kelimah itulah alamat daripada alamat kita nak tahu dah kata dia nak jadi isim. Alif lam, ada alif lam tu alamat kata dia jadi isim juga. Dan huruf qafa, ada huruf qafa ni jadi alamat kata dia isim. Kita buat contoh sikit. Kelimah yang ada min. Kelimah yang ada min tu lagu mana? Kita tengok sikit. Kita tengok sikit. Kelimah yang ada min tu lagu mana? Jadi kalau kita tak ada sambung dalam surat-surat ni, kita ambil dalam kitab Matan Ajurumiyah selalulah. Contoh dia. Kita tengok sikit ya. Tak apalah, kita tak ada contoh pun. Kita ambil contoh-contoh dalam surat ni selalulah. Turut kita tengok tu kelimah apa ni? Hak ada huruf khafa ni. Kita tengok di sini. Contoh dululah. Ni. Bil khafdi. Di sini ba seka ni
panggil masuk dia panggil kata jadi huruf khafa lah. Huruf khafa di akhir ni. Kita tengok di sini. Al-ba'u. Yang ketujuh. Huruf yang ketujuh al-ba'i. Jadi kalau ada huruf ba di awal kalimah, maka jadi isim lah. Karena sebab ba satu ni atau ba sekon jadi harah ja. Namanya harah ja. Dan kalimah yang kedua kemudian daripada harah ja dinamakan majrur. Jadi majrur di sini. Maka majrur kita kena baca dengan khafa. Baca dengan khafa akhir. Bil khafdi. Di sini. Nampak? Di sini jadi majrur. Dan juga supalah kalau kalimah mana yang ada min di depan kan misalnya, atau ada ila di depan kan misalnya, atau ada an, ada ala, ada fi, ada ruba, maka kalimah yang kemudian daripada huruf-huruf yang haraf yang tersebut tu jadi majrur. Jadi majrur hukum khafa akhir. Gitu. Isim belaka ni kita cara pokok isim belaka ni. Tetapi ni ayat kata tahu dah kata jadi isim. Lepas tu dia ada luah lagi pula. Dia becek tu baik pula ke panggil. Dia becek pula juga dah. Gitu. Jadi kita dah tengok tu cari tak temu contoh-contoh dia. Kalau temu contoh dia ni mudah sikit. Kita ambil contoh lain pada bil khafdi. Kita ambil contoh lain pada bil khafdi. Kita ambil contoh lain pada bil khafdi. Kita ambil contoh yang mudah sekali. Ni kita ambil contoh yang mudah sekali. Kita tengok di sini. Ni. Contoh yang mudah sekali. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini. Min. Betul tak? Dia tak baca min lah. Dia baca minal madrasati. Minal madrasati. Kita minal madrasati. Ini contoh dia. Dia baca kena baca dengan kasrah di akhir lah. Karena di sini haraf ja. Di sini haraf ja dan di sini jadi majrur. Majrur hukumnya khafa akhir. Kita ingat baik inilah. Dan supaya juga kalau kita ada ila di depan, ada an di depan, ada ala, ada fi, ada ruba, ada al-ba'u, ada al-kafu, al-lamu, supalah kita kena baca dengan khafa akhir. Iaitu baca dengan kasrah akhir. Kan sebab jadi majrur. Tu ingat baik. Supaya lain pada min tu ila an supaya belaka. Jadi kalimah yang kedua daripada huruf-huruf yang tersebut jadi majrur. Maka hukum kita kena baca dengan kasrah. Tu ingat baik. Maka huruf-huruf yang tersebut ini sama ada min ila an ala hingga sampai kepada al-lamu ni kita kena ingat belakang ni. Jadi kalau kita tak ingat tu kita jumpa kan kita tak tahulah kata dia jadi ja majrur. Tapi kalau kita ingat kita tahulah kita jumpa dalam kalimah-kalimah Arab di sini jadi majrur ni. Di sini jadi ja majrur ni. Gitu. Ini setengah daripada kita nak kenalkan alamat isim. Sudah dah habis. Kita ya semua dah. Tak ada nak hurai jadi mendalami, hurai saja sekadar nak faham saja. Faham, kenal saja. Kau dah tu ya. Mendalami itu kau dulu. Lepas tu insya-Allah pada EP yang kelima kita nak bicarakan huruf qasam. Jadi apa tu huruf qasam? Kita boleh kira bicaralah pada EP yang kelima. Maka ni kita sudah sekadar ni. Wallahu a'lam.